Mana lebih untung, simpan emas atau simpan dalam ASP? Jawapannya bergantung kepada matlamat anda. Dalam video ini, mari kita lihat secara ringkas perbandingan pulangan antara emas dan ASP. ASP adalah instrumen simpanan berasaskan pelaburan. Purata dividen tahunan adalah sekitar 5 hingga 6% dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Emas pula tidak memberikan dividen. Keuntungan emas adalah daripada kenaikan harga emas. Data 20 tahun menunjukkan purata kenaikan harga emas sekitar 8 hingga 10% setahun. Mari kita buat kiraan yang mudah. Harga emas pada tahun 2015 adalah sekitar RM141 per gram. Tahun 2025, harganya mencecah lebih RM500 per gram. Peningkatan harga lebih 255% dalam tempoh masa 10 tahun atau kenaikan harga emas secara purata 25% setahun. Keuntungan ASB pula secara purata sejak 10 tahun yang lalu adalah 5.86% setahun. Kelebihan ASB, ia adalah portfolio simpanan yang memberikan pulangan tetap, bermakna ia sangat sesuai untuk simpanan jangka pendek. Emas pula memberikan pulangan melalui kenaikan harga emas dan lebih menguntungkan untuk simpanan jangka panjang. Jika anda mahukan tunai dividen setiap tahun, ASB lebih sesuai. Tetapi jika anda mahu menyimpan nilai dan elak kebocoran jangka panjang, emas adalah pilihan yang lebih baik. Anda sebenarnya tidak perlu pilih satu sahaja. Gabungkan kedua-duanya untuk dapatkan pulangan dan perlindungan simpanan yang maksimum. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan tunai dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.